Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua sahabat-sahabat. Semoga semua dalam lindungan Subhanahu Wa Taala dan sihat selalu. Terima kasih buat semua yang menonton, like, komen dan subscribe. Hari ni kita nak turun mancing udang. Semangat dah turun nak mancing udang. Lepas tu halangan cuaca pula sahabat. Aduh ai. Kita dah angkat dah semua bot. Bot paper kita dah angkat, enjin mau kita dah angkat. Halangan hujan pula nampak. Kita dah angkat semua, hujan boleh tahan kat lebat Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nampak lebat hujan tak tahulah ni macam mana ni. Sama ada jadi turun ataupun tak. Allahu alam. Tengok keadaan, kita tunggu sekejap lagi. Kalau tak reda juga jawabnya balik lah. Boleh tahan juga gelap dekat atas langit Ini tadi tahan juga ada sinar. Ni tak bersinar dah ni. Ramai juga orang mancing bawah-bawah ni. Paper ada 3-4 biji yang saya nampak lah. Air pun lawa. Tapi cuaca je lah. Cuaca baru hujan ni. Cuaca yang tidak dijangka-jangka. Nak buat macam mana? Khabar tak boleh lah lawan kehendak ilahi khabar reda lah. Ini khabar hujan rahmat. Hujan rahmat tengok kita tunggu sekejap lagi. Kalau ada ke kalau hujan berhenti, kita buat rakaman seterusnya sahabat. Kalau tidak, tak adalah video ni. Okey, layan terus. Kita tunggu hujan sampai berhenti. Padu mantap. Padu. Penuh air. Hujan penuh air. Buang air tu. Si Pumaman tak ada Si Pumaman ada urusan. Ni dah petang dah ni. Hari ni tak ada kerja. Petang ni. Ni dah pukul 1. Tapi ramai mancing. Air lawa. Kita layan dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Gelap molek lagi tu. Labuh kat depan penggalan ni ya.
Dah nak mati ya. Lalah ni boleh guna. Bismillahirrahmanirrahim. Ada makan. Laju makan. Bau letok makan dah. Boleh tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kasong. Bismillahirrahmanirrahim. Kasong. Padu. Alhamdulillah. Strike yang pertama sahabat. Syukur pada Allah. Kasar. Strike yang pertama. Strike geng. Kasar geng. Strike geng. Mantap Pak Abu geng. Kasar udang. Ini kalau si Maman tengok ni marah dia. Alah, drag pula bahar. Bismillahirrahmanirrahim. Melengkung baik aman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Padu saiz idaman. Syukur pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Strike lagi geng. Strike tak berhenti ni geng. Alhamdulillah. Memang padu lah trek ni. Jadi galok udang. Syukur pada Allah. Bawang rupanya. Macam udang dah rupanya. Bawang pun bawang lah. Goreng pun sedap ni. Tapi saya curut-curut. Cuma ni payah nak dapat bawang kasar. Kalau tajuk insyaAllah. Tapi tak pernah ajarkan tajuk sebenarnya. Pasal sini lah. Tak pernah ada. Tak ni lagi. Okay geng. Strike lagi geng. Tak ada nak berhenti geng. Alhamdulillah rezeki. Jahat. Jahat tarik. Mantap Pak Bu. Betul rezeki lah. Hujan khabar dah, hujan rahmat hari ni. Mantap Pak Bu. Alhamdulillah. Kejap je. Syukur pada Allah. Kalau dia ada memang sekejap je biasa. Tak ada 5 minit. Memang cepat dia makan. Ini yang kita cari-cari. Kasar. Galah.
Galah. Oh. Ini lagi kita cari. Alhamdulillah, rezeki petang. Alhamdulillah. Oh, spek kuning ah sebab. Oh, padu ah. Puas hati. Kita terus umpan jantung tak. Biasa pakai umpan jantung aja ni udang galah makan. Sahabat. Ada lagi ke? Allah belik dengan tali ni pula. Ada lagi sahabat. Tak berhenti lagi ni sahabat. Alhamdulillah. Kamera tak tahulah gambar macam mana. Beratnya ni. Melengkung baik ah. Nikmat ah. Kepada Allah. Tapi tak melawan pun. Alhamdulillah. Kan sampah. Ada dia. Kosong. Padu trek ni. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Besar gorgon spek biru sahabat. Syukur pada Allah. Spek biru ah. Saiz body katang padu ah. Alhamdulillah, sekejap je dah berapa ekor dah. Sekejap je sahabat. Alhamdulillah rezeki. Sekejap je sahabat. Alhamdulillah rezeki. Memang padu lah. Macam ada makan ni. Matuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Mantap sahabat. Kosong ni. Berat. Subhanallah. Berat. Alhamdulillah spek biru. Tak sia-sia umpan jantung. Spek biru. Padu lah. Makan telan. Telan makan. Ni payah ni. Makan telan ni payah nak cabut. Udang kadang-kadang besar tu udang tu ni. Baru lepas dari Cina ni memang dia makan ampau lebih. Dia makan limau. Udang makan limau lebih. Saya gorgon. Udang makan limau kan. Tukar mata kaya yang ni rosak. Dia dah bengkok habis lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sinyak ni kabel lah. Ada. Allah, lucu kasar. Locek bos. Tak ada strike ni. Alhamdulillah rezeki. Tu dia. Ni betul-betul kita duduk depan Magalang sahabat. Nampak tu saya penyebut atas darat. Tu kereta saya. Betul-betul tepi tebing. Ini tak payah naik perahu tak apa. Hanya tebing je. Dia mari buah banyak sebab syukur kepada Allah. Macam saya cakap lah tadi, orang khabar hujan rahmat nak jadi rezeki. Itu kadang gitulah. Kalau dia mari tak ada tu tak ada terus. Dan nak bagi rezeki khabar. Depan ni je dah cukup banyak dah. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Kita layan kan. Saya solo saya ada WhatsApp dah ke Sipu Maman tadi. Tak tahulah dia tu macam mana. Agak dia bertabah lah. Lawa burung. Duduk bawah pokok ni. Hari nak hujan
Yuk kita ada payung tak apa. Tak nak basah nak atas darat lah. Duduk dalam kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Cecah air. Tengok ujung rot tu. Melengkung baik. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Udang kasar-kasar trek ni. Padu lah. Macam ni yang kita cari. Spek kuning, kepala pening. Memang jahat. Alhamdulillah, strike lagi geng. Melengkung baik. Melengkung. Sedap ni tekar tu. Yang tu tak daya. Saya baik spek kuning. Saya spek kuning. Spek kuning ni dia punya apa ni, cara dia makan tu ganas. Tu yang buat apa ni, kita feel lah layang kita tarik tu, feel dia tu memang lain macam sikit lah kalau spek kuning. Dia ganas. Syukur pada Allah. Okay, kita layan lagi sahabat. Strike gang. Alhamdulillah. Ada manis-manisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada strike. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Slow-slow kayu. Kita takut dia terlepas. Kecuali kalau dia makan dalam. Nikmatnya. Nikmatnya dia tarik. Alhamdulillah. Rezeki. Syukur pada Allah. Kita tak ada nak rakam tadi. Strike. Alhamdulillah. Sibuk nak tengok ke tadi? Tak ada. Syukur pada Allah. Dia rezeki. Alhamdulillah, strike. Syukur pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ni dalam keadaan slow udang makan, tapi masuk lambat udang makan sebab air tak ada arus, dia tak bergerak. Air surut. Hari dah pukul 3 suku masih tak surut lagi. Pakai umpan ruat yang beleng-beleng hari tu ini pun nak habis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak? Janji ada rezeki. Kepada Allah. Ada ni. Kasar. Saja nak cek. Alhamdulillah. Rezeki. Boleh tahan kot ni. Kau bodoh. Boleh tahan. Saya. Alhamdulillah. Kasar. Biasa slow gitu lah nasi lah. Kadang laju makan, kadang-kadang lambat. Jangan kacau kan nak mancing ni. Bismillah. Ada. Alhamdulillah besarnya. Syukur kepada Allah. Tahan saya. Buah hati. Strike tak rekod. Ikan kayangan sahabat. Baby ikan kayangan. Itu ikan ubi ya. Ikan ubi lepak ni.
Kain kayangan, ubi lepak. Ubi lepak kita nak lepas. Rilis. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Anak ubi lepak. Dia dah membesar. Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, tuntutlah galah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Taklah galah. Berat kau mai. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ah. Galah. Kan spek kuning. Udang spek kuning sahabat. Syukur pada Allah. Nak galah dia punya tekan dia tu lain macam sahabat. Padu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari pula nak hujan pula ni. Sekarang dah bulan asar lagi ni. Dah dekat asar dah. Bismillahirrahmanirrahim. Strike lagi sahabat. Mantap sahabat. Ni spot yang pertama mula kita duduk tadi. Saya patah balik semula sini. Padu. Syahadu mak. Itu tak boleh nak kasar-kasar. Mantap ah. Spek biru. Alhamdulillah. Gorgon padu ah. Syukur pada Allah. Mantap. Tadi kita main kat atas. Lepas tu saya patah balik semula sini sebab saya tahu sini potensi dia tinggi. Tu saya datang balik. Bila air berarus saya datang balik. Okey. Macam tu permainan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek yang lain pula. Dia tengah nak galak ni sebab air tengah berarus Air keluar ni. Air berkeluar. Dia nak galak. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar rezeki lagi. Tapi spek biru yang saya yang panjang-panjang, orang kebor spek panjang sekaki tu tak ada lagi. Dia orang kebor spek kuning je. Spek kuning yang jenis ganas-ganas lah. Yang tu je ada. Tapi saya puas hati lah. Okey, kita layan lagi. Agak janganlah hujan. Ada makan. Makan betul-betul. Tak matuk. Matuk sekali lagi. Berdebar-debar. Bismillahirrahmanirrahim. Makan tak beria. Tak beria ni tak kasar. Halus. Strike. Alhamdulillah. Kepada Allah. Hari kita risau hari gelak mulik hari ni. Basah payung ada. Bimbang dia kok. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi macam ada. Kena scam. Hai udang. Kau pandai scam kuat. Hari baru kau pak suku kat asal. Awal lagi hari umpan nak habis lah. Habis umpan ni balik lah. Tak ada dah. Tinggal 2-3 ekor lagi. Allah Akbar. Tapi udang puas hati lah. Makan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah betul-betul.
Ikan kayangan lagi. Strike. Oh, strike. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Beria ke menekan. Subhanallah. Allahu Akbar, spek kuning. Subhanallah. Alhamdulillah. Kasar molik. Kita tengah tukar bateri GoPro. Allah. Awak capek terus gigit ya. Subhanallah. Awak ni nakal ke mai? Fai. Mantap Pak Abu. Fai boleh tahan. Bau habuk. Baru mengaji nak masuk asar. Syukur pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada barang jauhnya barang. Lempar jauh ni tadi ni. Dah dekat tak nak makan, lempar jauh. Baru makan. Alhamdulillah. Layan sepuas-puas Jangan lucut sudah. Menangis si Pumaman tengok video ni. Aduh, nak jadi rezeki air molek. Alhamdulillah. Tak besar mana. Besar sangat. Tapi bolehlah. Syukur pada Allah. Rezeki. Air dah udang. Lenteng kain. Alhamdulillah. Belik ni tak daya. Aduh. Kasar. Allahu Akbar. Subhanallah. Jangan kena sambung dengan ketoman tadi dah. Allahu Akbar besar. Subhanallah. Dah tak menyempat dah ni geng. Betul ke tak? Dah tak menyempat dah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Melengkung ke mai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dah apa ni? Melala sekali bau. Subhanallah. Patutlah padu sangat pergi dia. Syukur kepada Allah. Besar kot bau ni. Boleh tahan tak? Tengok mancing bau. Nyambi-nyambi. Rasanya bolehlah kemas-kemas selo. Tak nak makan dah. Tak nak makan kita kemas. Jadilah hari ni rezeki. Pergi sepetang je. Pergi pukul apa tadi tengah hari tadi. Sampai sekarang ni pukul 5. Jadi ya. 4 jam. 4-5 jam lah. Jadi ya. Tak seharian. Biasa pergi. Biasa seharian mancing udang.
tinggi dah. Okey sahabat, alhamdulillah kita dah selamat sampai dekat darat. Kita dah sampai kat bengkel. Syukur pada Allah. Kita memang simpan kereta kat bengkel lah. Setiap kali mancing. Okey, terima kasih buat semua yang menonton, like, komen dan subscribe. Mari kita tengok hasil saya memancing secara solo. Si Maman tak ikut. Okey, kita tengok hasil saya mancing seorang hari ni. Dalam masa 4 jam 4-5 jam gitu lah. Tak lama lah. Okey, ni hasil dia. Sahabat, banyak galah. Itu dia. Banyak galah bawang saya tu. Kategori besar lah juga. Ni bawang. Lepas tu galah ada 1, 2, 3, 4, 5 ekor galah. Galah ni kecil-kecil saiz B saiz B. Itulah, inilah hasil dia. Okey sahabat, nanti kita tengok kat rumah pula. Kita nak isi dalam aquarium. Lepas tu kita timbang dulu berapa kilo. Okey sahabat. Okey, kita tengok berapa kilo berat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nganga sekilo. Sekilo je. Jadilah sepetang sekilo sahabat. Sama sibuk air ni. 1 kilo saja sahabat. 1 kilo udang galah kita. Syukur alhamdulillah. Mancing sepetang. Dak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemer. Yang mana mati kita ambil. Okay, hidup lagi. Bantuan pernafasan. Dia lambat sikit. KO. Udah ni. Dua ke kaki. Yo. Bagi dia ni dulu, stabil dulu. Okey. Macam ni kita punya udang sahabat. Alhamdulillah rezeki. Okey sahabat, video kita sampai kat sini saja. Okey, next time kita jumpa lagi. Terima kasih buat semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Padu mantap. Okey.